Hari ni aku nak celebrate azam aku yang tak tercapai tahun ni. First time enggak datang sini. Sini apa yang best Saya rasa macam nak try smoke brisket satu dengan streaky shockwave pun. Dia dapat 2 burger. Oh yeah, super combo ni better lagi lah. Kalau burger akan ada pendapatan harga lah. Okay, tak apa. Ambil ini lah kot, super combo. Alright, itu saja. Alright, thank you. Sedang berfikir macam mana nak habiskan. Streaky shockwave nama dia. Nama macam Transformer Decepticon. Diorang cakap atas ni streaky, bawah ni shockwave. Dia gabungan 2 burger lah. Not bad ke? Makan burger macam ni memang bersepah lah cerita dia. Terus tanggap makan pickle. Ini aku rasa portion untuk orang Amerika ni besar weh. Kalau orang macam aku ni portion dia patutnya separuh je dah. Ini sauce dia, ini burger dia. Tak pernah lagi aku makan brisket sebelum ni. Dalam ni ada brisket, patty, caramelized onion, pickle dan sebagainya. Bismillah. Oh. Portion memang tak boleh nak cerita banyak, memang besar. Rasanya lebih daging. Roti tak rasa sangat pun. Sebab kalau tengok kat sini, banyak lagi daging dia daripada roti. Inilah sepatutnya. Kot kalau ada orang tanya sedap ke tidak kan? Sedap lah. Berani cakap tak sedap. Selalu beli burger harga RM4 je. Curly fries dia ni best. Walaupun sejuk, dia still rangup dia. Kat sini menu dekat atas tu sangat banyak. Jadinya kalau tak tahu nak pilih apa, tanya dia orang. Dia orang akan recommend apa yang paling best.